dalam meriah pelbagai pengisian ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Enggak. Okey, sorry. Okey, hai, sama saya Nurul Hamidi Zahari. Kami dari Nusti Pusat Malaysia. Kami ada kedai pejabat kami di KL Ceras. Kami punya kedai di Petaling Jaya, Petaling Jaya Selangor. Untuk kali ini kami pertama kali join Penang ASEAN Buffet. Dan boleh kami katakan kami dapat rasakan pengunjung kali ini sangat baik dan alhamdulillah kami punya jualan pun baik. Jika kami murid sekolah rendah, buku apakah yang paling sesuai untuk kami? Okey, buku paling sesuai. Saya boleh cadangkan buku-buku begini, buku-buku akademik. Kita ada juga pelbagai seleksi majalah akademik seperti majalah Nisbat. Majalah Nisbat adalah majalah bulanan di mana cikgu sendiri atau GPM boleh langgan untuk sekolah. Jadi ini sesuai untuk bacaan guru anak murid pelajar di pustakaan sekolah, di pusat sumber. So ada pelbagai tajuk dia di dalam. Walaupun cover dia nampak pasal isu terkini, dia juga menampakkan mengenai sebab dalam ni dia ada pasal isu mengenai di seluruh dunia dan juga isu di seluruh Asia, seluruh negeri ASEAN, jiran tetangga kita. Kita kena tahu apa terjadi di negara seberang. Walaupun dalam satu hari itu satu artikel dia mungkin dalam nampak ni begini, dia mungkin nampak macam artikel tu compact dan warna dia agak begitu terang, tapi dia bagus untuk kita belajar dan sains teknologi. Dan juga di buku surat belakang ni dia cakap pasal well-being. Sebab kita tahu well-being tu pasal murid pelajar yang baca majalah Newsbite ni, dia rasa yang baca surat khabar atau news tu bukan untuk semua. Untuk semua tau, bukan untuk pengetahuan dewasa saja. Jadi macam well-being ni macam kita nak dia rasa seronok lah, macam tahu apa nak buat. Sebab sebelum ni dalam isu sebelum ni dia share well-being tu mengenai contoh buat journaling, what happen if you smiling more, macam tu lah. Macam what boleh kita buat sama-sama. Tapi ada lagi buku-buku lain dekat Arab seperti banyak lah cakap kan. Kita ada seperti CD kita bawa ni semua CD laku keras lah kita panggil. CD seperti Investigator, Roldan, Dog Diaries, Win Pikit, semua ni kita pun ada promosi 10% juga. Saya rasa semua ni pun kanak-kanak pelajar minat. Dan juga ada CD manga lah, tapi tu tengok kesesuaian lah. Kita bapak-bapak benarkan untuk beli, boleh beli. Soalan 2. Bagaimanakah sambutan pengunjung sepanjang pesta buku berlangsung? Okey, untuk ruai kami, saya merasakan kami ada kelebihan berada di pintu utama. Jadi alhamdulillah kami punya booth, kami ruai dapat jualan yang baik dan limpahan pengunjung. Tidak kira lah dari pelbagai kaum, pelbagai jenis pelbagai jenis semua datang. Sel kami amat merasakan, saya cakap. Okey, soalan 3. Dalam satu perkataan, bagaimana anda menggambarkan pesta buku ASEAN 2026? Okey, satu perkataan saya menggambarkan dalam meriah. Meriah lah, walaupun meriah tu dia cakap meriah dengan pelbagai pengisian. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih.